Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafwa Ahmad dan ni kita punya kawan. Saya Azmi Liman. Okay Azman, hari ni kita akan membahaskan topik yang sangat hangat pada hari ni, iaitu Kevin ni selamat ke? Soalan ni memang ramai tertanya-tanya, terutama pelajar baru yang nak masuk ke sini. And jom kita sama-sama kupas santai-santai je apa maksud selamat tu dan macam mana selamat, macam mana persekitaran di KB ni. Okay, kalau kita sebut selamat, ramai fikir yang kat Kevin ni tak ada apa aktiviti fizikal. Tapi sebenarnya banyak je keselamatan kat dia apa. Sebenarnya keselamatan ni luas je. Contohnya keselamatan yang kita tahu, emosi, sosial dan digital. Betul lah. Di KB keselamatan bukan sekadar pagar pegawai dekat depan tu, tetapi juga di suasana yang saling menghormati, ada peraturan dan ada tempat bantuan untuk minta bantuan bila susah. Betul, contohnya kita ada pengawal keselamatan yang jaga pagar tu 24 jam. Dia lah yang jaga kita apa pelajar dan pengunjung keluar masuk. Sebab apa yang dari situ kita boleh dapat tahu orang luar takkan boleh masuk KB ni dengan sesuka hati. Betul lah, saya setuju. Sebab kebanyakan KB sekarang pun dah ada sistem kamera litar bertutup. Kalau ringkasnya CCTV lah untuk senang cakap. Terutama di kawasan-kawasan utama. Jadi kalau ada kejadian apa-apa seperti kes kecurian ke apa-apa, boleh jejak dengan cepat. Dan paling penting kan, tenaga pengajar dan warden perlu mengambil berat pasal pelajar. Dan kalau pelajar tu rasa macam tak selesa, dia boleh je lapor kat guru kaunseling ataupun guru disiplin. Kalau nak cakap dari segi dasar pentadbiran pula, jurang KB dengan SMK atau sekolah-sekolah lain, teknik maupun apa sekalipun, tak jauh pun beza. Bukan tak jauh beza, tetap sama je daripada segi keselamatan dia, sebab kesemua tu tetap ada di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi semua prosedur keselamatan pelajar memang dikawal dengan ketat. Selain itu, setiap program ataupun aktiviti pelajar tu semua perlu dapatkan kelulusan keselamatan. Contohnya kalau pelajar tu nak keluar ke industri ataupun kem motivasi, mestilah kena ada cikgu yang mengiring kan, macam cikgu yang pimpin dan apa, kita kenalah ada surat kebenaran keselamatan kan. Jadi kalau nak bercakap tentang sistem, memang ada lapisan perlindungan pun yang pentingkan pelajar dan akan pastikan pelajar yang ni dalam sentiasa keadaan yang selamat. Kalau pelajar sendiri rasa nak selesa, ada je beberapa perkara yang pelajar boleh buat. Contohnya kenal pasti nombor penting, macam nombor pejabat warden ke, nombor bilik kaunselor ataupun unit keselamatan. Betul, lagi ada satu saya nak tambah untuk pelajar-pelajar baru yang nak masuk nanti, yang tertanya-tanya KV selamat ke. Untuk mengutamakan keselamatan sendiri ni, perlu dari kesaksian diri sendiri. Kalau ada rasa tak selesa ke, rasa macam dibuli atau terus laporkan pada warden yang bertugas. Jangan pernah takut dan jangan pernah rasa malu untuk cakap yang kita ni macam kaki mengadu ke, kaki kuat report ke apa ke. Jangan pernah takut benda tu, sebab kita perlu cegah sebelum jadi lebih padah. Kat KV ni pelajar perlulah bina komuniti yang positif kan, sebab pelajar boleh saling membantu, jaga barang kawan, jaga barang sama sendiri, jaga percakapan. Kalau pelajar buat semua tu, KV ni bukan je selamat, tapi KV ni sangat seronok kalau semua tu ada. Betul. Sangat bagi saya setuju statement tu, sebab bila kita berjaya bina persekitaran yang baik kat sini, murid-murid akan rasa KB ni macam rumah kedua diorang tau. Sebab lagipun KB ni asrama kan, ramai kawan-kawan, diorang akan rasa macam family dalam asrama ni. Tak ada apa-apa benda yang bahaya pun nak akan berlaku kat diorang. Jadi kalau nak tanya saya yang 2 sem dah kat sini, berpengalaman 2 sem dah kat sini, nak tanya pasal KB selamat ke tak, of course jawapan saya selamat. Tapi tanggungjawab keselamatan tu bergantung pada diri sendiri
untuk laporkan antara awak dibuli atau tak. Itu bergantung pada diri sendiri. Betul. Saya suka dengan apa yang Azman cakap tadi. Okay lah Azman. Mungkin di sini saja kita punya percakapan, perbincangan. Ya, saya harap penonton-penonton di luar sana dapatlah pengajaran yang kita orang bincang tadi. Janganlah takut masuk ke cabin kan, nak ceramah ke apa. Ha. Okay Azman, ada apa-apa yang nak cakap kepada penonton ke apa? Untuk penonton-penonton atau pendengar di luar sana yang sedang dengar podcast kami ni, tetap jaga diri, jaga batas, jaga sama-sama kita jadikan KV ni adalah KV yang sangat harmoni, KV yang sangat selamat untuk diduduki. Jadi kita jadikan persekitaran KV ni bagaikan rumah kedua kita, tempat kita happy, tempat kita luahkan pasal kita, tempat kita belajar. And jangan terlalu rasa selesa juga kat sini. Sebab jika terlalu rasa selesa, mungkin boleh timbulkan persekitaran yang macam overconfident orang kata. So itu tak bagus juga. So kita sama-sama jadikan sederhana saja, setakat harmoni dan sejahtera saja. So itu saja daripada kami, pesanan daripada saya. So itulah saja. So sekian, terima kasih. Bye.